selalu termenung. Dr. Mu selalu termenung. Ayah ini apabila tengok dekat tu dinding di tandas ni, asal tengok je mesti teringat seseorang yang sangat luar biasa. Seorang ni sudah pergi meninggalkan kita, iaitu arwah Encik Rahim. Encik Rahim orangnya sangat bagus. Asal tengok dinding toilet je, saya mesti teringat dia. Sebab apa? Sebab kat situ ada satu cerita di mana saya bercakap dengan dia, tolong saya, kita jimatkan kos macam mana untuk cantikkan dinding tandas ini. Lepas tu dia bagi tahu dinding ni harga macam ni mahal lah bagi saya. So tak apa, kita guna rumput kapit ni supaya dia nampak cantik dan sakit akan lebih selesa. Bila dia dah pergi, dah meninggal, dinding ni berjaya disiapkan walaupun dia dah tak ada. Asal saya masuk bilik air saja, saya akan nampak dinding ni. Ya Allah, saya terus teringat kat dia. So kita selalu sedekahkan untuk dia supaya dia terus tenang kat sana, bahagia dekat sana. Lagi-lagi tengok anak ni kan, tengok anak ni tengah tengok kubur ayah dia kan. Ayah dia dikebumikan. Saya tengok anak ni pun saya rasa macam, ya Allah, kita memang kena kuat, memang kena hidup ni kena kerana Allah. Memang satu hari nanti kita akan kembali ke sana. InsyaAllah. Saya tengok lagi dia ni, pasti saya akan teringat kat dia. Semoga Allah mudahkan dia. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.